Resepi biskut buah kana. Dah 3 tahun saya buat biskut buah kana ni. Tahun lepas saya tak guna susu, tahun ni saya tambah susu. Mula-mula kita masukkan 1 cawan pelanta margarin, okey. Ataupun buttercup boleh, nak mentega pun boleh, ikut suka masing-masing. Okey, tahun ni saya kurangkan gula, so saya letak 3/4 cawan gula halus, 1 sudu vanila asin, 1 biji kuning telur, lepas tu kita kacau. Okey, tahun lepas saya guna 1 cawan gula, tahun ni saya kurangkan lah gula. Kacau dia rata. Okey, masukkan tepung custard, tepung jagung 1 cawan. Okey, lepas tu masukkan tepung custard 1 cawan. Masukkan serbuk susu tepung 2 sudu besar. Susu tepung 2 sudu besar. Tahun lepas saya tak letak susu tepung, tahun ni saya letak bagi dia rasa lemak-lemak macam tu. Okey. Tepung gandum saya masukkan 1 cawan setengah. Okey. Tadi 1 cawan, sekarang ni saya masukkan setengah je. So 1 cawan setengah. Ngam lah. Sekarang ikut sukatan ni memang ngam. 1 cawan setengah tepung gandum ya. Lepas tu korang first dalam acuan tu korang letak tepung dulu. Okey. Sebab kita tak nak bagi adunan kita lekat dalam acuan tu. So bila kita ketuk-ketuk macam ni, dia memang jatuh lawa. Okey. Tahun pertama memang saya tak pandai nak buat. Tahun kedua dah belajar sikit dengan suami. Alhamdulillah tahun ketiga, 1 adunan biskut kanan ni saya buat seorang korang dalam live. Mula-mula kita letak tepung dalam adunan tu. Lepas tu baru kita masukkan dough kita. Acuan kita, okey, acuan kita. Lepas tu baru kita masukkan adunan kita dalam acuan tu. Lepas tu korang ketuklah macam ni, ketuk macam ni baru dia jatuh. Dia memang kena ketuk. Lepas tu dia dah cantik macam ni. Saya bakar 15 minit je korang. Suhu 170 15 minit. Memang dia cantik. Jangan lebih sikit tau, nanti dia jadi hitam, tak cantik. Macam tahun lepas Zai macam lebih sikit bakar kan. Tahun ni memang dah cantik. Tengok 15 minit je. Nanti korang tengok lah, korang mula bakar dalam 15 minit dulu. Kalau dia tak masak, baru korang bakar dalam 20 minit. So kita letak jam kita. Jam ni Zai beli dekat bakery. Kalau nak guna jam roti pun boleh. Nak guna jam ni pun boleh, jam roti pun boleh. Tapi jam ni memang sekejap tu dia dah melekat cantik korang. Memang letak macam ni, letak kat tengah-tengah je. Lepas tu korang tutup macam ni. Nanti dia melekat cantik tau. Bila kita nak makan tu rasa jam strawberry tu memang sedap sangat. So siapa yang suka resepi Kak Zai ni, korang jangan lupa share, korang komen kat bawah. Lepas tu korang follow Kak Zai tau. Tahun-tahun Kak Zai akan buat biskut. Nanti korang follow resepi Kak Zai ataupun follow akaun Kak Zai ya. Bye, Assalamualaikum.